Okay, malam ni kita nak test motor ni baru siap. Motor ni pakai puli set Moza sekali dengan baju Moza, puli Moza, clutch shoe, clutch band Moza. Spek 318 Block 79 Kira standard. So kita nak test, tengok dapat berapa. Sebab ni nak kena charge roller lagi ni. Tadi aku dah charge sekali, roller ringan sangat. Ni kita nak tengok lah. Target RPM paling tinggi 9. Kalau lebih tu nak kena charge balik lah. Sebab peak power dia ni kalau tak silap dalam 8.5, 8 lebih sikit lah, 8. So jom kita test dengan motor si Bob. Bob ready Bob eh? Okey. Okay, jom. Okay, jom. Bob pulas Bob. Okey. Hilang terus motor kan. Aduh. Okey, RPM 8.9. Dia nak ada charge lah sikit. Tak ada charge lah sikit lagi. Satu tujuh. Tapi tak konde ni terlepas lah. Jangan konde ni terlepas. Dua. Biar cantik. Hancur lah. F8. Dua melekat. Tiga. Empat. Kode besar. Lepas. Up. Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat. Ganti. Okay, so far aku try roller ngam sekarang ni roller ngam. So setup untuk motor dia ni roller dah setting tadi 14-15. So esok kita akan try roller yang betul lah. Sebab roller aku nak ganti yang hari punya. Bau laju lah bau. Laju. Laju meter tadi 174. Oi, laju lah 174. Okay lah. Tapi tengok lah, nanti aku tengok dekat video ni GPS berapa. Kalau keluar 165 tu dah okey dah tu, sedap lah tu. Tapi motor respon cepat tadi. So aku rasa tak perlu nak charge sangat dah pun. So kalau tanya aku test, untuk aku dah okey lah. Dengan berat aku kat 90 kilo. Kalau owner motor ni berat dia 80 kilo, dia akan, kalau ikutnya dia mungkin boleh lebih lagi lah. Pun mungkin boleh beratkan sikit roller dia. Mungkin aku akan buat tambah 1 gram lagi ataupun 2. 1 cukup kot untuk dia dapat lajak sikit. Sebab turun bukit tadi pun RPM cantik dekat 9. Dekat 9 lah lebih kurang. Tapi jalan ni sebenarnya angin dia berat. Biasanya orang setting sini kalau pergi masuk plus ke apa kan, dia akan boleh dapat lebih. So kalau tanya aku ngam lah. Untuk aku ngam. Tak apa-apa nanti kalau aku rasa aku nak charge balik untuk dia, aku share result kat owner tu. Kalau owner dapat hati okey. Tapi kalau aku rasa rajin, dia aku akan charge balik. Kita akan share result yang seterusnya geng. Okay geng, thank you for watching. Stand by untuk next video. Morza geng, Morza. Nak DM Morza, tak ada masalah. Beli
kita ajar sekali setting macam mana. Okay? Assalamualaikum. Ciao ciao.